Ya. Bagusnya ya Allah. Ada ciri-ciri pemanen tak? Dia cuba try lagi, dia cuba try lagi. Dia kalau dengan rasa tak boleh cover dah. Ya, habislah ganti dah, ganti. Siapa lagi talent sementara yang tengah live sekarang? Invite weh. Korek. Tak ada. Tu faham tak? Diorang ni pemenang sebab diorang dah rehat. Biasa nak bawa awal kot. Ya betul lah. Itulah tadi aku cuba bagi hint. Talent sementara yang tak live tu mungkin dia dapat. Sebab dia duduk dekat rumah AI team. Cover. Nak cover-cover kan. Betul? Acos ya. Tak, nanti hang kan tidak awal juga ni, esok ke 10. Sebab macam jauh je tu nak pergi ke rumah. Kau pucuk, sebab rumah pucung ke je ni. Nazrul dari mana? So stay Dengke, dekat dengan rumah Kanda. Oh. Daus stay rumah Heri. Rumah Heri tak macam ni, bukan. Bukan ni muka rumah Heri guys. Daus masih kat Sabah tak? Cakap dah tadi. Cakap KL dah. Ada air nak apa? Air tak live lah korang. Rumah editor bukan macam ni guys. Ni rumah abang dia. Ni rumah abang dia. Abang dia kan duduk kat area dia dengan office juga. Ampun ni takkan tak tahu. Rumah Alif. Oh, rumah Alif tu. Rumah baru Ihin. Rumah baru ni ada rumah Musa. Tak ada. Rumah Musa tak edit. Rumah Luqman ni. Tak geng. Hampir sampai ke rumah pula nampak nak tengok noh. Sampai ke rumah. Habis benda Kamek habis. Ni Daus. Dia pun ni suruh standby PK intro YT. Dah ada lah. Dah ada ke? Tak ada. Dia jaga selik. Dah ada lah tu guys. Tapi tak nak post konten weh. Tak post konten lagi Oh, account dah ada. Konten je belum ada. Ingat kalau pemanen nak buat tapi lah memang terbengkalai lah macam tu. Mana kata first content dengan Aslah lah macam tu guys. Hampa relax Nampak menekan lah sebenarnya. Relax ke. Duh, nak makan apa lah. Lapak tu canai lah weh. Boleh tak buat canai untuk aku Zat? Boleh Nazrul boleh. Untuk Nazrul semua boleh. Tapi kita Nazrul. Bawah Nazrul. Jauh dekat pula. Sedap sangat kau roti canai hang. Sedap sangat kau. Dah nak tanya sedap sangat kau. Dah sini nak tanya sedap sangat kau. Kalau siapa khabar Alif puji sedap tu rasa macam sedap aku. Sebab kalau Una masuk mesti kata beli. Yang tu dia cakap beli tak? Dia tanya kau beli ke tak? Tapi kata Ki buat. Mana kata kalau dia kata hang buat tu mana kata tak sedap. Kalau beli sedap macam tu. Ya Allah.